Jangan seronok sangat guna AI. Anda boleh kena penjara minimum 3 tahun kalau salah guna tau. Sekarang, Malaysia dah ada RUU Jenayah Cyber 2026 untuk tangani jenayah digital moden macam penipuan online, penyalahgunaan AI, manipulasi pilihan raya dan eksploitasi seksual. Ini akan ganti Akta Jenayah Komputer 1997 yang dah berkuat kuasa hampir 3 dekad. RUU ni bukan hanya terpakai dalam negara je. Kalau orang buat jenayah cyber kat luar negara yang libatkan Malaysia pun boleh kena tindakan undang-undang di bawah Akta Ekstradisi 1992. Untuk pastikan penguatkuasaan lebih berkesan, kerajaan akan perkukuhkan kerjasama antarabangsa dengan MLA, Interpol, ASEANAPOL dan banyak lagi untuk dapatkan bukti digital, geledah dan sita di luar negara serta kesan lokasi suspek. Penting untuk anda tahu yang RUU ni tak sekat kebebasan bersuara, pelaporan media, perbincangan awam atau penyelidikan akademik yang sah. Fikir dulu sebelum masukkan prompt. Takut berisiko terlibat dengan jenayah tanpa sedar. Repost video ni supaya lagi ramai tahu dan tak salah gunakan AI. Kalau tak nak terlepas bantuan yang anda layak, cek dekat semak.isantri.my sekarang.